Mula. Sikit lagi. Kisah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu sebelum memeluk agama Islam. Pada suatu ketika, Umar radhiyallahu anhu keluar daripada tempatnya ingin menuju ke tempat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan niat pada ketika itu ingin membunuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dalam perjalanan Umar radhiyallahu anhu menuju ke tempat baginda Nabi, Umar bertemu dengan seseorang daripada penduduk Mekah pada ketika itu dan mengatakan bahawa adiknya sendiri juga telah memeluk agama yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni agama Islam. Maka bila dengarkan akan peristiwa itu, Umar radhiyallahu anhu merasakan perasaan yang sangat marah dan sangat geram kepada adiknya dan bergegas terus menuju ke rumah adiknya pada ketika itu dengan membawa pedang yang berada di sisinya. Dan setibanya Umar radhiyallahu anhu sampai di rumah adiknya, maka beliau mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh adiknya, yakni daripada surah Taha. Maka kita ringkaskan daripada kisah ini, apabila Umar radhiyallahu anhu mendengarkan akan lantunan ayat suci Al-Quran tadi, maka hati Umar radhiyallahu anhu pada ketika itu tersentuh akan lantunan ayat Al-Quran, yakni daripada surah Taha tadi. Maka kesimpulannya daripada kisah ini, pada akhirnya Umar radhiyallahu anhu bertemu dengan Nabi adalah dengan tujuan ingin memeluk agama Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana kemujizatan ataupun kemuliaan hikmah yang ada dalam Al-Quran itu sendiri yang menyebabkan Umar radhiyallahu anhu daripada berada dalam zaman jahiliyah keluar dan memeluk agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada akhirnya Islam pada ketika itu menjadi kuat oleh kerana kemasukan Umar radhiyallahu anhu ke dalam agama Islam. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.